Maria. Maria tuh ha. Padahal berjanji kalau lejuinyo wak pai kan bisa gratis wak numpang joto mah. Maria. Maria. Maria, Maria. Kamu. Maria. Hah, fotonya dosen. Nah, berarti kok sedang mandi. Wak kan jadi kakak berjanji pai lagu-lagu, pe bergoyang-goyang, pe berdisco-disco gini mama. Hari. Beko kalau selepai nyo diajak lo besti rami-rami beko anak tuh beko awak berhappy ria bergoyang-goyang ria deh. Bahagia kini kalau sudah mau besti zaman kini kok memang zaman berbesti zaman bernyanyi, zaman bergoyang-goyang, zaman banyaklah zaman ikut arisan-arisan ibu-ibu sosialita namanya kok pinjura banyak lah namanya pak. Tadi Bari ya. Ubi. Sudah ambil ubi entah kok. Aku bisa diminta aku ke pulang gratis. Bisa lo kalau ubi, udah bui pada bali-bali apa lo. Tini. Besti ende, best. Dua besti. Masih Bari. Rian mana? Pagkalapos, Sultan. Oh, Aga ba? tapi wak janji kini mah. Pai wak. Pai malagu-lagu. Pai bakaroke. Kini hidupku jangan di sumur, di dapur, di kasur aja. Buka mata ko tarang-tarang capek kan. Tuhan. Jadi kini kok kecen ka bandaro masuk pai pengajian. Arisan ibu-ibu untuk kumpul-kumpul bagian-bagian ke akhirat lah gitu. Betul. Awak lagi sama si Bari kok ini kan doto mah. Pada keluar ke awak kini ini cantik. Ini doa kapan? Tak sentahnya lah. Bekok malam sepulang. Oh besti wah. Ini namanya takut ya. Besti kan pada dendang pandai. Abis ada musik dendang itu memang besti. Ayo, lagi. Besti apa kan? Bendalah karyang dah asam malah tumbuh. Nah bahaya apa tu bes? Lagu bes nomor itu tuh. Yuk, badan tiga indah apa gunung. Abis kok ada yang musik Arab. Sumulnya pasalah rapuh. Itu itu lah. Teko ibu Bari ya. Kecek binyo mau tukar baju lu Bari ya. Awak pai baca cantik pakai lip tau tambah pakai make up stick pakai semprot minyak wangi minyak klonyon mau itu jadi itu banyak deh kawan-kawan dan kenalan awak ikut arisan banyak aku menarimu wak dari pai lah awak betul pai lagi pai bakal karaoke banyak lagi di situ pak apa tuh Pilu apa? Tai beko tadi pulang malam, udah pagi pulang apa kan awak? Jangan sabut dah ke punak. Siapa? Ke Manado. Itu urusan besti sama laki besti. Ambo urusan ambo lo jo laki ambo. Jangan dikecen pai bang karaoke. Kecil pengajian. Yang nak dibaca di susuran kecen. Dah, ambo pai pengajian sentang di rumah Selamah. Ambo banyak cara, banyak jalan yang penting awak kini happy kini besti. Ini kok ndak perlu nak sama tangga bikin ada. Yang penting hati kok aku bungo-bungo kini kok tak bisa. Betul mungkin saya ke mana. Dah, ambo pergi ke rumah Selamah ada pengajian. Dah, ambo ke musola Jawa Gadang sana. Apa ada pengajian? Ini biasa tu. Biarlah mau kecil lo saya jawab. Jadi mau pengajian dah ni. Besti uang. Jadi besti tu. Ambo jo jamaah. Itu orang kalau pengajian jo jamaah. Jamaah di sini lah. Apa je jamaah berkuah. Ayo. Tak mungkin ambo kade-kade dah. Ambo tu ingin lo bapak orang biawak bergaul awak di situ.
Banyak lo kawan-kawan kamu kawan. Ayo banyak kawan Kalau ambo. ikut lah sibuk di dapur dia betul kait sibuk. Ayo lah belabau nak apa ya. Oh labau nak sok betul ani penting. Jadi Awak kapai kini kau tak kapai mah. KKP Gunung Gadang di bawah Gunung Talang, Rancak Bukit. Baca udaranya sejuk, hawanya dingin. Aku sih nanti banyak berondong-berondong. Itu nani Yoban. Nah, nan berondong-berondong tuh. Kenalan juga, berondong-berondong kini kok mah. Inyo suku urang-urang amak-amak dan labusia pakai tangkai awak tuh. Hot kecil. Biarlah beko kenalan bocik kau ah. Berondong tuh. Iya. Kecil yang sukar 27 tuh. Ayam kampung alun tantun tumang ngale. Beko pada oman-oman ngong saya wak. Kamu nak dosa nak. Bandaro ke bandaro bisa dipikir tentu dia bandaro tu. Lah, pokok permainan rancak awak bak menyuruh dalam salai kan bak awak menyuruh hati-hati bakal lumun batik tak ada kan enggak tahu dong. Pai pengajian. Topeng pengajian. Awak pai bagoyan. Lah, tentu besti tu. Rasio jangan kecek lambo tukang ajak-ajak ah. Besti niyo ah. Ndak abu paso besti dah. Lah, besti niyo kan? Yo. Lah, buat tunggu siapa dong? Si Bari lu. Atau mau mandi dulu ah. Mandi lah. Dah. Oi. Mak rayu ni lah, mak kau. Aku siang nama dah. Enggak nak kau ah. Segenan tu kau. Aku kapai pengajian. Pengajian. Pengajian petang pengajian ni pengajian je lah. Pengajar pengajian kau. Ya tu tidak sekali kepada. Oh banyak. Ayo, tapi awak kapai umroh. Hah? Umroh. Yo. Lain suara kau ngecek umroh. Kita ketik betul kau. Kau juta betul mah. Lah juga mau ke bagarah lo. Ale mau kapai ya. Tu. Dak ini mau kapai apa kapai pengajian lu ah. Ah. Kau ke pengajian air mu kau makan mu kopi kan tu kau kek. Dalam Kau papai. kan mah mambi saya dak ya namu dah. Kau batat yang lo makan taroi. Lagai lo ama. Kalau lagai tu ambil saya ke peri ulai. Bisa mbak aku alai tu. Mau ambil terang. Ayo tu unian kadai gua. Kadai jangan ditinggal lo abe ko nyo ama. Polo durang. Itulah mau kau pai. Ndak lama doh. Ha. Enggak jam 3 bulan ko. Jadi kau ni di mana kau? Tu hari mau yang kadai kau, kadai parak tak tuan dah. Dah lain ada sedang ada keraju doh mah. Atau boleh-boleh tu payah buat. Siapa kau pai? Aduh, ah? Siapa pai? Jemaah sama-sama. Di dapur saya buat tujuh tu hari, tujuh lo buat kait, kait koko tu hari ya apa? Lain lo bini orang, lain lo bini udah. Jadi. Jadi kau pai pengajian, jam berapa kau pulang? Tapi lama sampai tadi mah basuh jam 3 mau pulang jam mana? Jam 3 kau pulang, jam 3 kau. Jam 3 pas siang kau pulang. Mengeretak no. Saya kundi yang mau pagi ni kau indah. Mangari lo kampung mah. Kau pulang lah, mau kau indah kau pulang mo. Unyai saya lah kadai kau udah. Ah. Lepas tentu dia. Kamu kau payah. Jangan urus lombo dah. Iya. Coba mudah lah. Awak berjalan nyo cari tu aja. Ini berjalan tak pulang dah dah pakai dah ada. Awak pergi pengajian awak pakai ni berang juga awak. Saya ada dalam. Jadi hari itu tak boleh tak kerja dulu hari hari itu. Nah tunggu je lah. Dia tunggu sepunya 5 kalanya. Kalau pintu laki ni, lo pandai kunci pintu lah. Oi. Mga kata-kata maliang. Indah, pintu basang aja kunci lewat lakang. Dah pulang udah. Coba lah pulang dulu si kompak kau mah. Sampai mana kau? Sampai pengajian. Tak rumah, salah pak. Iya lah sebenarnya kau. Tak
tentu yo dah awak tapi awak lama daftar ke buruh nak dah. Tu acok-acok nang pengajian sebelum awak nasib lo nanti mah. Udah betul mak. Iyo. Awak lah daftar lo lagi DP. Mendaftar iyo lah orang tua awak. Di Ambo kan teman sini kok. Banyak kejadian dah di gua lo. Lampu memarato nah di daerah awak kok. Hanya pengajian dia yo iko ke nyo. Akhirnya nyo karaoke. Tapi kau habis je karaoke tu. Piti habis, tenaga habis, hari habis. Dah. Iko mimi ko. Bini malihitang. Picayo selaw dah. Ambo kini ko alah bajanji jo kawan-kawan jo jamaah dah. Kabarangke sontalay dah. Beko je nambol je tunggu tu mah ko cigo-cigo kalau lado awak numpang nyoto siapa masih bari mah. Barian mah. Yang Ambo dah percaya je kau. Betul tak percaya Ambo ke bini Ambo. Tua. Tapi kamu menasihati kau yo. Beku pun tak jadi umroh ada kok malu di negari. Awak lang daftar lah. Dah jadi pai do. Apiti lah habis dia melintang yo pai karaokean je. Ikut lah betul kuyan. Tenang selaw dah. Itu asilun nasiha. Asilun nasiha tu mah. Yang penting kini kau udah percayanya segala sesuatu. Masalah setor-setor piti Ambo menyetor. Piti di Ambo mah. Jadi lah kini pitu saja kau lai. Kuyo lah suana pai pengajian kau. Piti lain tak kau bawa sadue. Kasih nado. Kau tu mulu masalah baru. Kau kena rampok lah. Kau kena apa lah. Nenek pakau lah. Kenepis lah. Udah aku ndak ada percaya. Akhir lah aku kepercayaan dah. Pas tu laksanakan. Jadi yang mengatur segala keuangan tu bendahara. Jadi udah nak perlu udah sangka apa pun. Pokoknya udah tenang udah di rumah, karajo udah di rumah, kok makan udah tu nasilah dalam meja. Kok kami minum udah buat seorang. Nah jadi kini izinan aku masuk ambo kapai pengajian di rumah Salamah. Tidak ke musola korong kadang. Kini pai lah kau pengajian kas rumah Salamah tu pengajian. Jadi nasihat buat tu je nyo. Jangan macam-macam kau jangan kini kau. Tak kau dah jadi umroh bekau. Tangguh risiko dah kau. Akibatnya tangguh dah kau. Tadi tu. Udah macam-macam se. Tak ada. Patut kau bahagia-bahagia. Mau di pengajian kau betul tu. Tahu kan dah. Lo mau kata-kata udah tu mah. Baca bang. Lo pikiran aku tu mah. Amo lah kau bahagia-bahagia. Tidak lah beraya. Amo udah mentipu kau. Kau sopan dah mudah. Pakai kos kaki. Nampak dah lengkap. Tidak ke macam-macam ini dah. Kalau tenang ya lah udah. Boleh aja. Ini betul salah. Pai lah kau lah. Pai lah. Lah. Beko dah. Pintu lapang. Ayam masuk dah. Kambing, kucing, tukang dah. Dari sanjo beko mo. Lo tentu pulang sanjo dah. Karena orang rami dah. Yo rami nya mendakai pendaftaran lo dulu. Nak pulang kau sanjo beko lah. Siang kau pagi kau pai ini dah. Dah, yo rami dah. Kalau rami tu beko dah. Beko tu payah lo mencari kuah. Pokok nak pulang ambo. Dua kata. Kau nak pulang ambo ayam, itik, kambing. Itu tugas sudah mah. Kini betul salah kau benar dia dah serak kambing ayam tu. Dah kau masuk tu kerja jomo tu. Banyak dah kerja jomo dah kau mah. Bakuri iyo lo. Meniak iyo lo masuk ayam iyo lo masuk kambing iyo lo. Nanjale karajo ambo nak perlu dah cara itu. Karajo ambo kini pe pengajian karajo dah karajo rumah. Lah, mau pailai. Pala, dah kamu kerja di rumah tu kuat kau dah. Dah masuk cerak pula. Kambing dah. Banyak kerja rumah kau mah. Suruh maksudnya, ada berang dua. Kau mangga biar tu tujuh yang ambo gaib di rumah tahu. Tak baik di rumah tu. Aku kan. Intang ah. Menom tak dah kau kau. Ambo ba menok sakit kepala mu boleh ya. Sakit kepala mu. Ya, sakit kepala intang kau ya. Ini bocah pagi pai tadi lai. Yo pai ke rumah Salamah ni yo pai pengajian. Pai pengajian mangkama pai pengajian ke Cino kami ke pai umroh mah. Kena ki cun intang kau mah. Tapi pengajian yo pai karaoke pak di kapin pak tadi ya. Pak dua kasih dua pak tu. Siapa kawannya dari gula? Ay sabana, ala perwe. Ujo maganda. Ay bilo apa tele ayo intang. Ako. Informasi mo kita intang tu mako iyo pa pengajian apa pengajian lo. Di mana pada perwe Di kafe tadi sama kopi. Tangan di atas lo ayah. Aku nak icu agak intang rumah. Enak sama mana lah. Nang suana. Kalau lu pakai asat dulu ga? Kalau kau nanya kau matanya kau indah be kau usah kawan dia perwe ya. Sasit imbau mo sa kalay. Dia perwe ya.
Pasti tu ah. Pasti. Tapi kawan bini mo. Ko yo ko kita itu beko ka. Nanti bini mo tu. Itu lah urusan we. Dah itu aja jual rumah. Nah, Pak Aman nasihati Nah, terima kasih, Pak Dewi. Ya, sama-sama. ya mau putar aja dah. Ya, Assalamualaikum. Nah. Wah, aku lagi bini kanira. Aduh, lu pulang sampai bini dah tak jolo hari ya. Ayo lah kalau batu kecil tu. Yo pa keroke kecil susu tu dia wah. Susu ko yo kawan dah wah. Yo beko ayo rasa le bajau je bila kita bini kanira. Ayo nak mantap mo ke tuan ni buat mana. Ya. Dah. Ya, kau dia. Udah. Ya, kau. Amo kan tadi dia potong na basubot tas. Amo kan yang tas tadi. Di mana kau di mat? Di mana kau yang datang tadi? Dia potong. Kau jual tas bayi tadi mah? Pay malagu. Ha? Pay malagu. Alam mo kecil kau tadi. Kau peka. Di tempat pengajian tu kau sila. Ha? Aneh lah di tempat pengajian tu. Enggak pengajian. Di mana? Sampai karaoke gunung Anggadang. Kan iyo kecambu batu kecil susu tu kecil kawan betul tu. Abi ni melintang tu ndak pai pengajian tu doh. Nyupai karaoke tu mah. Ha, kecilnya. Ambo sangat bandar lai percaya indak lo kadang-kadang kai. Kadang-kadang you percaya kadang-kadang indak. Dah ambo. Akhirnya baru percaya ambo dah kau. Dah. Enggak masalah. Oh, di mailang dah. Yang penting dah. Situ satu Allah dah. Fiti awak nan untuk babaya tu dalam itu, paspor dalam itu, segala dalam itu. Namo kecil kau mah. Itu kau peka je mo. Jangan kau bawa sadue je mo. Kau bawa sadue. Kan tu bawa bayi apa ya? Itu kan namo kecil kau tadi mah. Baga kalau udah jual lah tanah. Apa jual lah? Ni jual ya. Tanah sembarang jual lah. Apa jual ya? Dapat keluar payu. Cari udah piti tu balik dah. Piti tu lain lah tu aja. Ya ada kamu jual je dah ada pain dah sih. Dia malu. Dia ada malu. Lu boleh sama ayah. Sudah pergi kau mah. Boleh tanya nyawa dia. Tak, pokoknya dah you pai dua, pokok pai. Gimana ke pai? Pai dua daftar piti. Ikut bala tiba dek kau go. Rumah tangga awak pergi kau tak kau. Dapat tu kena kita kau. Ha. Pokok Kini baik tu saja. Kini gimana ke pai kau? pai umrah, pai le. Kini kau tak kau pergi kau. Ambo pai di rumah kau ni. Lele kau. Ambo pai. Yo, kau nak tujuh dah kau. Pai udah. Tu, aku tu di jando. Dah. Pai le you, kalau ada pai umrah itu dah ada you pai le.